Dalam era digital masa kini, media dan teknologi telah menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian murid. Penggunaan telefon pintar, tablet dan aplikasi digital semakin meluas, termasuk dalam persekitaran pembelajaran di bilik darjah. Pengaruh media merujuk kepada kesan penggunaan media digital seperti telefon pintar, internet, permainan video dan media sosial terhadap tingkah laku, emosi serta proses pembelajaran murid. Pengaruh ini boleh bersifat positif apabila digunakan secara berhemah, namun turut membawa kesan negatif sekiranya tidak dikawal dengan baik. Gangguan fokus dalam pembelajaran berlaku apabila murid sukar menumpukan perhatian terhadap pengajaran guru disebabkan rangsangan luar seperti penggunaan digital dan kandungan media yang berlebihan. Keadaan ini menyebabkan murid mudah hilang tumpuan, kurang memberi respon dan gagal memahami isi pembelajaran secara berkesan. Motivasi murid pula merujuk kepada dorongan dalaman dan luaran yang mendorong murid untuk belajar, memberi perhatian serta melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran. Apabila pengaruh media tidak dikawal, motivasi murid untuk belajar boleh menurun kerana mereka lebih tertarik kepada hiburan berbanding aktiviti akademik. Fenomena gangguan fokus dan penurunan motivasi murid semakin ketara dalam bilik darjah seiring dengan peningkatan penggunaan media digital. Tanpa kawalan dan bimbingan yang berkesan, media boleh menjadi faktor utama yang menjejaskan keberkesanan pengajaran serta pencapaian pembelajaran murid. Di zaman yang moden ini, terdapat satu isu penting yang semakin ketara yang berlaku di dalam bilik darjah, iaitu gangguan fokus dan penurunan motivasi murid semasa proses PDPC berlaku. Guru sering menggunakan peranti digital untuk mempelbagaikan pengajaran dengan cara memberi tablet atau akses ke aplikasi pembelajaran untuk murid. Namun begitu, sejauh mana penggunaan media ini boleh mempengaruhi fokus dan motivasi murid ketika belajar? Berikut merupakan pengalaman sebenar seorang murid yang telah ditemu bual. Boleh ceritakan sedikit tak pengalaman kamu semasa menggunakan peranti digital di dalam kelas? Mula-mula tu saya ikut jalan cikgu. Tapi bila saya dah buka aplikasi lain dalam peranti ni, saya jadi hilang fokus terhadap pelajaran cikgu. Bila fokus terganggu, apa jadi dengan pembelajaran kamu? Saya tak faham apa yang cikgu ajar. Bila dah jadi macam tu, saya rasa tak semangat dan malas untuk belajar. Oh begitu rupanya. Jadi terima kasih sebab berkongsi pengalaman kamu dengan cikgu. Hasil temu bual sebentar tadi menunjukkan bagaimana kesan gangguan media dalam bilik darjah bukan sahaja menjejaskan fokus murid, malah memberi kesan yang agak mendalam terhadap motivasi murid untuk terus belajar. Realitinya, kebanyakan murid tidak semestinya akan terus memberikan perhatian pada bahan PDPC yang diberi. Bahkan, mereka lebih tertarik dan tertumpu untuk mencari aplikasi lain yang menarik di mata mereka apabila peranti itu dibuka. Penggunaan peranti digital seperti tablet atau telefon pintar dalam pembelajaran sememangnya bertujuan untuk meningkatkan minat, fokus serta mendapatkan maklumat bagi murid. Walaupun begitu, kajian menunjukkan ia boleh menyebabkan prestasi tumpuan, memori dan motivasi murid akan menurun jika tidak dipantau dengan strategi yang jelas. Gangguan tersebut termasuk ketagihan skrin, notifikasi dari aplikasi lain serta keinginan membuka aplikasi media sosial atau permainan yang terus mengalihkan perhatian murid semasa PDPC berjalan. Penggunaan media akan mengakibatkan lemah dalam rangkaian memori mereka, membantutkan perkembangan otak, seterusnya mengurangkan semangat mereka untuk memahami isi pembelajaran yang diajar. Kajian daripada Universiti Teknologi Mara dan laporan media yang ditulis oleh penulis lokal dalam berita Sinar Harian melaporkan bahawa penggunaan peranti tanpa kawalan semasa PDPC boleh menyebabkan gangguan fokus, penurunan penglibatan murid dan masalah tumpuan dalam bilik darjah. Oleh yang demikian, penggunaan media menyebabkan impak yang besar terhadap murid, terutamanya dari segi kognitif, emosi dan sosial murid. Dalam bilik darjah masa kini, peranti digital semakin meluas digunakan sebagai medium pengajaran dan pembelajaran.
Namun, penggunaan ini turut memperlihatkan cabaran apabila sebahagian murid menunjukkan gangguan fokus dan penurunan motivasi pembelajaran. Fenomena ini boleh dijelaskan melalui teori kecerdasan pelbagai oleh Howard Gardner. Menurut teori ini, setiap murid memiliki kecerdasan yang berbeza dan memproses pembelajaran dengan cara yang tidak sama. Sebagai contoh, murid yang dominan dalam kecerdasan visual lebih mudah fokus melalui grafik dan video, manakala murid kinestetik memerlukan aktiviti yang melibatkan pergerakan dan interaksi aktif. Apabila penggunaan peranti digital tidak disesuaikan dengan kepelbagaian kecerdasan ini, murid mudah terganggu dan hilang motivasi. Sebaliknya, penggunaan media yang selari dengan gaya pembelajaran mampu meningkatkan penglibatan murid. Kajian pendidikan di Malaysia menunjukkan bahawa penggunaan teknologi tanpa perancangan pedagogi boleh menjejaskan fokus murid, manakala penggunaan yang terarah meningkatkan motivasi dan keberkesanan pembelajaran. Oleh itu, isu gangguan fokus bukan berpunca daripada teknologi semata-mata, tetapi bagaimana teknologi digunakan dalam bilik darjah. Artikel daripada Ahmad dan Osman 2025 menyatakan bahawa guru berperanan penting untuk melaksanakan pedagogi terbeza mengikut gaya pembelajaran dan keperluan murid. Pendekatan ini memupuk persekitaran pembelajaran berpusatkan murid dan dapat meningkatkan motivasi mereka untuk pembelajaran sepanjang hayat. Di samping dapat mengoptimumkan potensi mereka untuk kejayaan dalam akademik. Dalam amalan saya sebagai guru, peranti digital tidak digunakan secara bebas, tetapi disesuaikan dengan objektif pembelajaran dan jenis kecerdasan murid. Sebagai contoh, bagi murid yang cenderung kepada kecerdasan bahasa, peranti digital digunakan untuk aktiviti seperti silang kata dalam talian. Dan bagi murid dengan kecerdasan muzik pula, peranti digital dimanfaatkan melalui aplikasi seperti Suno AI untuk menghasilkan lagu pendek berkaitan dengan topik pembelajaran. Dan pendekatan ini menjadikan peranti digital sebagai alat pembelajaran dan bukan sekadar hiburan. Manakala bagi kecerdasan visual ruang, murid menggunakan peranti digital untuk mencari gambar, rajah atau membina peta minda digital bagi membantu pemahaman konsep. Dan dalam setiap aktiviti ini, saya akan meletakkan had masa yang jelas, sekitar 10 hingga 15 minit, dan ini memberi struktur kepada pembelajaran dan membantu murid mengurus fokus mereka dengan lebih baik semasa menggunakan peranti digital. Jadi, melalui pendekatan ini, murid lebih terlibat di dalam tugasan dan kurang cenderung membuka aplikasi hiburan. Dan dari sudut motivasi pula, murid lebih yakin untuk menyertai aktiviti kerana pembelajaran disesuaikan dengan kecerdasan dan keupayaan mereka. Kesimpulannya, penggunaan media yang tidak terkawal boleh menjejaskan fokus dan motivasi murid dalam bilik darjah. Oleh itu, penggunaan media secara berpandu amat penting bagi memastikan proses pembelajaran kekal berkesan. Input yang dihasilkan oleh para pendidik membolehkan interaksi yang lebih bermakna dengan murid melalui pengenalan isu-isu semasa yang dipaparkan pada layar skrin. Selain itu, sebagai pendidik, kita hendaklah menerangkan secara jelas isu berkaitan penggunaan gadget dalam sistem pendidikan serta menghuraikan penggunaan media digital secara beretika dan berkesan. Melalui penghasilan dokumentari ini, pendidik dapat menumpukan fokus dan perhatian terhadap murid, sekaligus melahirkan kemenjadian murid yang seimbang dan berdaya saing pada masa hadapan dalam sistem pendidikan.